Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan Daning di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada 26 ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam dari 26 negara. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Ketua-ketua perwakilan asing tersebut ialah dari negara Eritrea, Ireland, Republik Zimbabwe, Kerajaan Belgium, Republik Uganda, Republik Chad, Republik Itali, Republik Sudan, Republik Slovak, Republik Chile, Republik Zambia, Kesatuan Eropah, Emiriyah Arab Bersatu, Kerajaan Sweden, Republik Portugal, Republik Mali, Kerajaan Denmark, Bosnia dan Herzegovina, Republik Demokratik Sosialis Sri Lanka, Republik Finland, Republik Bolivarian Venezuela, Republik Kenya, Republik Rwanda, New Zealand, Republik Costa Rica dan Republik Guinea. Kebawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan asing yang tidak menetap ke negara Brunei Darussalam yang baru menyampaikan surat-surat tauliah pelantikan. Turut hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain.
very much. Presiden susah. How many years ago? That's more than 12 years. Since last September means that I still Very have close by, okay. several years to. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for Thank you very much. next month we have a dance for the program together, which hopefully makes you late. I was there and I like the dancing. Yes, there'll be more. Horse is like, oh my god. I tried to ride a horse. You? It's not too late to try. Oh, maybe. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Perlawanan antara pasukan Brunei DPMM FC dan BG Tampines Rovers FC berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Berangkat sama Paduka Adinda dan anak-anda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPMM FC menewaskan BG Tampines Rovers FC dengan jaringan 2-1. Dengan 0-1, itu dia kesilapan Shazwan Bukhari. Akhirnya kesilapan daripada Shazwan Bukhari. Penerbangan ketiga rombongan bakal haji bertolak meninggalkan negara Kelmarin dengan menaiki pesawat Diraja Brunei BI4205. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Pemangku Menteri Kesihatan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, penerbangan ketiga bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 3 petang waktu Madinah. Hadir menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam ialah Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi di Riyadh, dan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung negara Brunei Darussalam di Jeddah.
Rombongan ketiga termasuk pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam Perubatan, Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad, Syarikat Al-Hijrah Travel dan Tours Sendirian Berhad dan Syarikat At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad. Peluang menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawwarah merupakan suatu pengalaman yang sukar digambarkan, apatah lagi bagi mereka yang baru pertama kali menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Hanya ucapan syukur dapat dizahirkan kerana berpeluang untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Rasa gembiralah dan terharu kerana baru pertama kali kami keluarga terpilih dalam haji tahun ini. Sebelum itu, persiapan kami memanglah daripada fizikal dan mental memang sudah disiapkan dari awal lah sebelum berangkat kemarin. Alhamdulillah setelah 24 tahun barulah menjejakkan kaki lagi untuk menunaikan haji di Madinah Munawwarah. Alhamdulillah kerinduan untuk ziarah makam Rasulullah SAW itulah yang puncaknya selain menunaikan sembahyang 5 waktu di Masjid Nabawi. Kepada keluarga di rumah dan keluarga sahabat handai, minta doakan supaya sihat walafiat. Syarikat Usaha Sama Brunei Shell BSJV mengadakan majlis penganugerahan perkhidmatan kerja lama BSJV pada 237 pekerja atas komitmen dan sumbangan berterusan bersama BSJV. Majlis diadakan malam tadi di salah sebuah hotel di Jerudong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diadakan bagi menghargai sumbangan profesional para pegawai dan kaki tangan di bawah BSJV. Penyuan Hamzah. Congratulations. Still with 35 years of service, welcoming. Lebih 90 pelajar yang menamatkan program pra-vokasional bagi sesi 2020 hingga 2024 menerima sijil. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas, majlis berlangsung di Perakas. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Saleh Bostaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program bertujuan menyediakan pembelajaran yang bersesuaian dan kemahiran kerja. Juga menerima sijil 3 guru pendidikan khas yang bersara. Turut diadakan pameran produk program pra-vokasional, antaranya hasil kraf tangan, makanan, minuman serta hasil tanaman para pelajar dari 18 sekolah menengah. Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Blyth dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth mengadakan forum bertajuk Meraih Istana Syurga melalui tabung dana bagi pembinaan masjid. Forum diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth. Sebelum saya menjalankan, memohon kemaafan dan meminta orang yang menjawab. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum antara lain bertujuan menggalakkan orang ramai, terutama jemaah masjid, agar menyumbangkan derma ke tabung dana bagi pembinaan masjid dan meningkatkan pengetahuan mengenai kemudahan serta cara berinfak. Ketika mana ringkas cerita dalam perjalanan menuju ke Madinah, perubahan iklim khususnya mencetuskan cabaran yang semakin meningkat kepada negara Brunei Darussalam. Suhu yang meningkat, hujan berterusan dan corak cuaca yang berubah-ubah meningkatkan risiko banjir, kemarau dan kebakaran hutan yang boleh menjejaskan kesihatan awam dan kesejahteraan masyarakat. Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan menggariskan perkara tersebut semasa majlis pembukaan kursus asas dan penyelarasan latihan dalam negara. Program latihan bina kapasiti pengurusan kesihatan bencana.
Justru Dr. Hajah Rafidah binti Haji Garif menggesa keperluan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, mekanisme tindak balas dan penyelarasan antara sektor bagi memastikan kesediaan melindungi masyarakat semasa krisis. Kursus antara lain bertujuan untuk mewujudkan mekanisme berkesan untuk operasi pasukan perubatan kecemasan termasuk penyelarasan, pengurusan maklumat dan sokongan logistik semasa kecemasan. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan majlis penerimaan siswa-siswi baharu bagi sesi pengajian 2025 hingga 2028. Majlis berlangsung di institut berkenaan di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keugamaan, Kementerian Hal Ehwal Ugama. 41 siswa-siswi diterima masuk untuk mengikuti pengajian di peringkat diploma tertinggi Aliyah Qiraat. Setiap ahli keluarga memainkan peranan penting dalam mencipta suasana yang harmoni, saling menyokong dan membantu antara satu sama lain. Perkara itu antara yang ditekankan dalam perkongsian ilmu semasa acara munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-183 malam tadi. Program disemarakkan oleh tenaga pengajar dan para pelajar Nukra Quranik, Jawatankuasa Takmir dan Jemaah dari beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Indonesia kekal sebagai salah satu daripada 10 pasaran sumber utama negara dengan jumlah ketibaan pelancong meningkat daripada lebih 13,000 pada tahun 2023 menjadi hampir 26,000 pada tahun lalu. Ke arah mengembangkan lagi momentum ini, negara Brunei Darussalam menggiatkan usaha untuk menarik lebih ramai pelancong Indonesia. Terbaharu, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengungkayahkan sesi lawatan pengenalan selama 5 hari bagi 12 wakil ejen pengembaraan dari Indonesia yang merupakan kesinambungan bagi kempen yang diberi nama Brunei Yok, Destinasi Halal Favoritmu yang diadakan di Jakarta pada Januari lalu. Sesi lawatan bertujuan mengukuhkan hubungan yang terjalin semasa sesi perbincangan sebelum ini dengan menawarkan wakil ejen peluang untuk menerokai sendiri tarikan negara. Pengisian sesi termasuk majlis resepsi yang membukakan peluang bagi perbincangan mengenai usaha sama pada masa hadapan. Kerja-kerja penyucian tangki menara pejabat daerah Temburong akan dilaksanakan pada esok 19 Mei. Menurut Jabatan Perkhidmatan Air, kerja-kerja penyucian akan bermula pukul 9 pagi hingga kerja selesai. Kawasan yang terlibat ialah flat-flat di bawah kawalan pejabat daerah Temburong dan kawasan sekitarnya. Bagi bekalan air, hubungi talian Darussalam 123.